Yo guys, korang yang tengah pening dalam bilik tak dapat line, padahal dekat depan tu dah pasang Unify kan, dah pasang internet, router semua, cuma line dia tak sampai kat bilik lah. Kat bilik, kat tandas semua tak dapat. So korang nak expand dengan lagi, kau nak kembangkan lagi dia punya line wifi tu. Tapi masalahnya bila kau buka, kau nak beli wifi extender ataupun router, kau buka dekat apa, website kuning ke apa, website hijau ke, website orange ke, dia ada macam-macam jenis kan. Ada yang bercabar-cabar gempak gila tapi harga murah. Ada yang bentuk petak ke tapi mahal. So video ni video yang terbaik untuk korang tengok, sebab aku akan explain macam mana korang nak pilih korang punya wifi extender ataupun Unify tu lah. So kat sini aku ada tunjukkan carta-carta dia. Start daripada tahun 1999 lah wifi ni telah dicipta. So korang boleh tengok kat sini wifi ni ada BGN guys. Ini mostly wifi lama lah. Aku rasa sekarang ada lagi ke wifi BGN ni, aku tak sure. Mungkin ada, tapi harga dia aku rasa bawah RM50 dah dapat. Tapi sekarang sangat tak relevan lah untuk korang dapat yang macam ni. Boleh pakai lagi, tapi wifi jenis yang lebih laju, yang ada speed yang lebih baik, macam AC punya ni, belah bawah ni kan, ini AC ni sekarang pun dah murah jugalah, bawah 100 pun dah boleh dapat. Line pun stable. So kalau korang boleh tengok kat sini, mostly aku nampak yang murah-murah macam AC1200 ni, macam brand Tenda tu, aku rasa dalam berapa puluh ringgit dah boleh dapat dah. So korang boleh tengok kat sini kelajuan dia guys. Okay, kejap, tukar pinpoint kejap. Korang boleh tengok kat sini kelajuan dia. So kalau AC ni kelajuan dia lebih kurang dalam 250 untuk 2.5 GHz. Kalau untuk 5 GHz lebih kurang dalam 450 Mbps lah. So korang kena tengok lah. Kalau Unify korang tu sekadar 100 Mbps, pada aku AC ni AC ni dah memadai sangat lah. Kalau setakat Unify 100 Mbps kan, AC 1200 memang dah okey dah. Tak kisahlah bentuk dia macam mana kan, ada antena ke petak ke, pada aku okey je. Yang penting korang cari brand-brand yang established sikit lah, macam TP-Link ke, ataupun Tenda ke, ataupun apa lagi brand-brand. Kalau korang tahu boleh komen dekat bawah. So untuk speed yang lain, macam ada je speed yang lagi laju, tapi pada aku benda ni agak overkill lah kalau internet korang tak adalah laju sangat. So contohnya macam yang dekat bawah-bawah ni kan. So dekat bawah-bawah ni, yang jenis AX ni jenis AX ni pun makin laju lah, 400 ke 700 Mbps untuk AX1500. So korang boleh pilih mengikut korang punya budget dan internet korang lah laju macam mana. Tapi apa-apa pun, kalau korang jenis gamer, kabel tetap paling stable lah compare to wifi ni. Nak korang yang main game yang gila-gila, game FPS ke, yang memerlukan kelajuan dan apa orang panggil, ping yang tak drop kan, wire tetap paling win lah kat sini. So itu je lah, harap-harap dapat membantu. Kau boleh komen kat bawah kalau ada apa-apa nak tahu. Let's check it out guys.